Ramai yang gigih potong bajet nak beli kopi mahal atau tunggu jualan murah baru shopping semata-mata nak jimat RM10 atau RM50. Tapi pada masa yang sama, mereka terlepas pandang kebocoran besar pada pembiayaan rumah yang kadar faedahnya sudah tidak relevan dengan pasaran semasa. Bak kata pepatah, mengejar lari yang dikendong berciciran. Jangan sampai anda sibuk jimat duit kecil tapi berpuluh ribu ringgit terbang ke bank. Akhir-akhir ini, Melissa bantu seorang klien jimat hampir RM57,000 dengan hanya menyemak semula pembiayaan rumah mereka. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Jom Melissa buatkan kira-kira bagaimana klien Melissa dapat penjimatan. Pertama, baki pinjaman beliau sekitar RM500,000 dengan kadar faedah lama 4.5%. Ansuran bulanan adalah sekitar RM2533. Kedua, bila beliau tukar ke kadar 3.95%, ansuran bulanan turun menjadi RM2372. Ketiga, perbezaannya adalah RM161 sebulan. Kalau darab 30 tahun, jumlah penjimatan kasar mencecah RM57,960. Saya Melissa, kepakaran saya adalah bantu anda cari plan refinance yang berbaloi supaya anda dapat penjimatan untuk meringankan beban anda. Paling best, package ini adalah zero entry cost, di mana bank akan tanggung yuran guaman dan yuran penilaian anda. Anda jimat cost refinance dan jimat faedah jangka panjang serentak. Tetapi syaratnya pendapatan kena RM8,000 ke atas. Boleh single atau joint applicant. Minimum pembiayaan RM300,000 dan ini hanyalah untuk limited time sahaja. Kesimpulannya, daripada anda penat berjimat pada benda kecil yang tak seberapa, lebih baik anda fokus kebocoran besar pada faedah bank anda sekarang. Follow Melissa for more tips.